Ya, ada yang mendakwa kalau dah tahu nak kena tangkap, akan dipintas oleh tentera Israel, kenapa pergi juga. Barangan yang dibawa, bantuan yang dibawa tu entah dibuang ke laut oleh Israel pun kita tak tahu. Itulah hakikatnya. Tapi memang itu semua telah diduga akan berlaku. Tetapi layanan Menteri Kabinet Netanyahu itu Ben Gvir terhadap aktivis-aktivis Global Sumut Flotilla itu menimbulkan satu propaganda yang begitu kuat sekali. Kerana tindakan Ben Gvir itu begitu jijik sekali walaupun untuk Israel. Malah Itali menyokong tegar Israel mengutuk dan menggesa Kesatuan Eropah mengenakan sekatan terhadap Ben Gvir. Begitu juga dengan Sepanyol dan Perancis mengenakan sekatan terhadap Ben Gvir. Walaupun hanya untuk Ben Gvir, tetapi Ben Gvir itu adalah Israel. Dan paling hebat sekali adalah Duta Amerika Syarikat ke Israel, Huckabee, mengatakan tindakan Ben Gvir itu adalah begitu terkeji, begitu kutuk sekali. Jadi bila negara-negara ini dikatakan telah membuka mata masyarakat antarabangsa bahawa mereka tidak akan menerima tindakan layanan sedemikian rupa, sebenarnya Israel telah melakukannya terhadap penduduk Gaza berpuluh tahun lamanya. Pada ketika ini Israel menggunakan kelaparan, makanan sebagai senjatanya untuk mengkebulurkan penduduk Gaza. Jadi harapannya lah dengan protes-protes daripada negara penyokong kuat Israel ini, maka dikatakan membuka mata kerana mereka telah menutup mata sebelah apa layanan Tel Aviv, rejim Netanyahu yang dilakukan terhadap penduduk Gaza. Itu dikatakan sesuatu yang telah dicapai oleh Global Sumut Flotilla 2.0.